Yang ada sakit lutut kena save video ni. Kau dengar dulu petua ni sampai habis. Save video ni siap-siap sebab semua petua dalam ni orang dulu guna untuk elak cucuk dan operate. Kalau kau fikir ubat je boleh hilangkan sakit lutut, kau silap. Orang dulu tak ada painkiller. Tapi dia ada herba dan petua. Dan banyak yang masih berkesan sampai hari ni. Pertama, rebusan kunyit tua dengan asam keping. Minum 2 ke 3 kali seminggu. Bantu pelincir rawan stabil dan buang toksin yang melekat kat sendi. Kedua, bawang putih mentah. Makan seulas waktu pagi. Anti radang semula jadi dan bantu bersihkan darah. Ketiga, daun pegaga. Bagus untuk kuatkan kolagen sendi, terutama lutut yang makin haus. Keempat, lada hitam campur minyak zaitun. Sapu sebelum tidur, rasa panas tu bantu longgarkan urat dan kurangkan tegang. Semua ni memang elok, tapi satu-satu, hari-hari, kena rajin. Jujur cakap, aku sendiri pun tak mampu nak buat semua ni konsisten. Sebab tu aku pilih cara paling mudah. Aku minum jus Lenix. Gabungan herba sama, tapi dalam bentuk sachet. Kunyit, halba, temulawak, misai kucing, mata itik, Arabic gum. Semua ni bantu redakan radang, kuatkan rawan, lancarkan darah kat bahagian sendi. 1 sachet pagi, 1 malam. Koyak dan terus minum. Tak pahit, tak leceh. Yang penting, konsisten. So, simpan video ni sekarang. Sebab bila lutut makin sakit, bila nak rukuk pun rasa mencucuk, kau akan cari balik semua petua ni. Dan bila kau dah ready nak ikhtiar, tekan je beg kuning. Jus Lenix ada kat situ.